kalau dekat Barbie Gold, kalau tuan puan nak jual emas, tuan puan kena rujuk harga non-PG Gold buyback. So ini harga non-PG Gold buyback untuk emas 916 dengan emas 999. Barbie Gold ambil dengan harga yang sangat tertinggi tuan puan. Saya dah pernah compare dah harga emas dekat Barbie Gold dengan dekat tempat lain. Kalau saya nak jual, berapa saya dapat? Saya dah compare dah. Dan saya dapati harga dekat Barbie Gold sangat tinggi. So siapa yang nak jual emas yang patang, rosak, kemek, emas yang memang dah tak pakai kan? Tak pakai, simpan buat apa kan? Boleh je jual. Jadi tuan puan boleh tengok dekat sini, kalau nak jual emas 999, harga yang Barbie Gold tawarkan hari ini RM566 per gram. Manakala untuk emas 916, RM520 per gram. Kalau tuan puan nak jual emas, kan, tengok balik resit emas tu. Kalau tak ada resit pun tak ada masalah. Boleh je jual dekat Barbie Gold. Barbie Gold tetap akan ambil dengan harga yang tinggi. Cuma saya nak tunjukkan macam mana cara nak kira kan, keuntungan yang tuan puan akan dapat kan. So nanti berat emas tu darab je dengan harga masa-masa hari ini. Itulah keuntungan yang tuan puan akan dapat. Tapi apa-apa pun, kena bawa emas tu ke cawangan Barbie Gold untuk ditimbang, untuk dibuat ujian keturunan. So nanti staf PG akan bagi duit tu mengikut berat emas lah dan mengikut keturunan. Okay, tapi saya jamin Barbie Gold ambil dengan harga yang sangat tinggi. Jadi tuan puan boleh screenshot.